antara tanda su'ul khatimah. Apa maksud su'ul khatimah? Mati dalam keadaan yang jahat. Macam mana orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dia tahu mati dalam keadaan su'ul khatimah apabila malaikat maut datang untuk jemput dia berjumpa dengan Allah. Dia tak mau, dia lari dalam tubuh dia. Roh dia berat nak keluar, roh dia kasar nak keluar, roh dia tak mau keluar daripada tubuh tu. Sebab tu orang yang lagi jahat, lagi fasik, lagi munafik, lagi kafir, roh dia lagi lambat, dia nak keluar, dia lambat. Dan yang kedua, apabila roh dia keluar tinggal tubuh badan ni, daripada bawah tu, dia naik berimpun, dia berimpun tang ni, lepas tu dia bunyi tang ni, lepas tu mata dia duk ikut roh tu, mata orang tu. Dia akan ikut, dia tengok roh dia. Bila dia keluar, saat pertama dia keluar, dia tengok muka malakul maut yang mengerikan. Habis dia.